Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni kita nak pergi tengok cerita Zootopia dekat Zootopia dekat TGV di PAS. Dan saya kalau tengok wayang, saya biasa tengok show pada hari Sabtu, weekend Sabtu ataupun Ahad sebelum pukul 12 pagi, sebab waktu itulah harga tiket wayang paling murah untuk TGV. So, untuk kami 3 orang, total tiket wayang lebih kurang RM40 saja. Bagi saya sangat murah lah. Macam biasalah, makan bungkus kau-kau dulu. Untuk hari ni saya order 3 nasi lemak, 1 telur rebus, 1 biji telur rebus extra, lepas tu Milo ais dan juga kopi ais dan 1 kuih. So total 36 ringgit macam tu lebih kurang. So apa yang best dia bungkus kakao ni adalah dia punya sambal lah. Dia punya sambal menarik. Dan tak lupa juga dia punya air dia, minuman dia memang kau lah. Milo ais pekat, kopi ais pekat. Amin. Makan. Yang malam-malam tu. Santa Claus. Ha. Betul? Ha. Macam cerita tadi, okey tak best? Best tak best lah cerita tu? Best, seronok kan? Sini. Okeylah, tadi cerita Zootopia tu agak enjoyable. Untuk anak saya yang umur 7 tahun dia seronok. Untuk saya yang umur muda-muda ni pun si seronok. Saya boleh bagikan lebih kurang 4 daripada 5 bintang, 8 daripada 10 bintang lah untuk itu. Tadi saya beli popcorn tu, saya beli ambil yang Royal Popcorn dengan air 1 set dan dapat ni combo dengan pewangi kereta ni, Zootopia edisi special edition lah. So campur dengan combo popcorn dan air dan juga pewangi kereta ni total RM55. Okey lah, kalau ambil popcorn dan air saja RM22. Jadi lebih kurang RM28-30 macam tu lah lebih kurang. Tapi nampak macam comel, so okey lah, kita tahan kereta nanti. Saya dah buka kotak dia. So dalam ni ada apa? Ada dia punya ni tempat letak pewangi tu. Lepas tu dia bagi 2 paket lah. Ada 2 paket pewangi. So okey lah, boleh guna untuk 2 cycle. Dan pewangi ni kita akan buka dia punya paket ni, dah letak dalam bekas ni. Yang ni boleh buka. Tadi saya dah try buka dah. So yang ni macam cover je lah. Ni boleh buka. Dia buka macam ni. Okey. Buka. So buka pewangi ni, paket ni letak dalam ni. Dan yang ni dia bagi double tape lah untuk tapekan benda ni dekat atas dashboard. So kita akan letak ni atas dashboard. Yes. Jom beli satu lah, beli seekor. Nak? Boleh beli seekor. Lepas tu kalau dia berak ni basuh. Tak nak. Siapa nak basuh? Hello. Ini comel lah, tapi dia boleh tahan harga ni.
Inilah saya rasa untuk hari ini yang tujuan vlog video kita. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.